Allah bagi dekat mak kita umur yang panjang, sedekah pada mak sekarang ni. Jangan anggap mak ni beban, jangan anggap mak ni bapak ni beban kita. Ni adalah sumber pahala untuk aku. Tengok muka mak dapat pahala, cium tangan mak dapat pahala. Mak hak tua ni duk suap anak-anak dia. Teringat balik kita kecil-kecil dulu, mak kita duk suap kita. Mak ni tuan-tuan punya sabak dengan muai tu, kita waktu tu tengah duk merangkak, mak ni merangkak sekali pasal nak suap kita. Punya sabaknya mak, seorang sampai anak dia besar. Tiba-tiba anak dia besar, mak dia ulang balik tu supaya anak tu ingat, hampa 7 beradik ni aku yang suap dengan tangan aku. Hampa 7 beradik ni aku yang masak hampa ni dalam satu periuk nasi yang sama bagi hampa makan. Tapi bila hampa dah besar, dah kerja semua ada, hampa lupa hampa ni pada asal usul hampa. Bergaduh adik-beradik, tak mau bercakap adik-beradik, padahal pernah berkongsi rahim